Okay, Assalamualaikum semua. Semua sihat pagi ni? Okay, memandangkan undian pun dah dekat. So, dekat sini saya nak beritahu korang, sekiranya saya menang, saya akan berikan setiap individu sebanyak RM500. Selain itu, saya juga akan membaiki semua jalan di sini dan saya juga akan menaik taraf bangunan-bangunan yang ada. Saya juga akan jadikan daerah ini daerah yang paling maju di serata dunia. Jadi, marilah undi saya beramai-ramai. Saya akan pastikan semua orang akan hidup aman dan tenteram, serta kamu semua akan hidup senang. Saya berjanji. Bagus juga kempen YB ni. Nanti kita sama-sama undi YB ni. Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Okey, memandangkan PRU dah dekat, so kami datang ni untuk tengok-tengoklah keadaan kat sini. Saya sebagai calon yang akan bertanding juga dalam PRU, jadi saya akan sediakan sedikit buah tangan lah untuk korang. Saya janji sekiranya saya menang, saya akan bagi lebih lagi daripada ini. So jangan lupa ya undi saya nanti. Terima kasih atas bantuan. Kami akan mengundi YB. Mana YB ni? Hari tu kata bagi tu bagi ni lah. Sekarang hilang pula. Apa? Tak apa, kalau macam tu nanti saya akan report polis, okey? Awak santai saja. Ayah, orang tu saya ada beli seorang nama ni Aisyah. Sekarang saya dengan cerita dia nak ikut polis. Tolong selamatkan saya. Jangan takut, nanti saya saksikan. Hello. YB, nak minta tolong. Anak saya ada masalah sikit. Dia dah kena dalam kes bully orang. Boleh tak kamu settlekan benda ni dekat sini juga? Okey, nanti saya akan bayarkan jaran lah, bagi duit kopi. Okey, terima kasih.